ada masa dan ketikanya tengok keadaan. Tengok machine shop yang buat tu macam mana. Kena ingat, kalau blok besi, ingat sampai mati. Benda ni simple je. Blok besi, panaslah tara mana pun, blok takkan rosak. Panaslah, keluar api kat sini. Tep, tep, tep. Dekat cap ni keluar api. Tep, tep, tep. Blok takkan rosak dan takkan bengkok. Apa yang terjadi paling kuat lah, hit bengkok, hit crack, hit melengkung, hit apa, barai lah macam mana pun, memang hit je. Kena buat ataupun kena tukar selindih hit. Kalau boleh skim je, tak ada masalah, bergantung jenis kereta. Apabila blok yang alloy macam ni, apabila overheat, andai kata teruk sangat, blok ni bengkok, hit ni bengkok, permukaan bengkok tu